Assalamualaikum dan salam sejahtera kita ucapkan kepada semua peminat bola sepak, terutamanya untuk Amateur Football League Liga A1 Semi Pro 2025-2026. Dan malam ini kita bawakan kepada anda pertembungan untuk game yang ke-36 terus dari Stadium Keramat ini, Stadium Sultan Muhammad keempat Kota Baru. Kita bawakan kepada anda perlawanan antara Kelantan Red Warrior FC menentang pasukan Perlis GSA FC. Namun sebelum itu kita berikan laluan untuk lagu kebangsaan. Baiklah, perlawanan telah pun dimulakan. Sepak mula oleh Kelantan Red Warrior FC yang menyerang daripada kiri ke kanan skrin anda. Lontaran ke dalam. Latif Suhaimi sekali lagi menjadi tonggak utama untuk Kelantan Red Warrior sebagai nadi utama satu hantaran awal. Masuk ke dalam kawasan percubaan menjadi tonggak utama untuk Kelantan Red Warrior sebagai nadi utama satu hantaran awal. Masuk ke dalam kawasan percubaan sekali lagi long ball. Cuba dibantu permainan antara Syamul Jamil, lepas antara ke dalam kawasan penalti, melakukan rebatan dan masuk. Itulah dia. Syamul Jamil lepas antara ke dalam kawasan penalti, melakukan rebatan dan masuk. Itulah dia. Sekali lagi bersama dengan Muhammad Fauzi. Satu antara dan masuk. Bersama dengan Muhammad Fauzi. Satu antara dan masuk. Wah. Gol ketiga. Lawanan sebelah tepuk tamat. Kini mereka dah tadukan masuk. Lawanan sebelah tepuk tamat. Kini mereka dah tadukan masuk. Siapa lagi kalau bukan daripada kapten pasukan. Kehilangan bola. Pantas untuk mencari Emmanuel Imbarga. Cuba untuk menggelecek. Agak lambat. Masih lagi nombor Babagala. Untuk menggelecek. Agak lambat. Masih lagi nombor Babagala. Itulah dia.